Pernahkah anda tonton satu tarian di mana penarinya akan tiba-tiba kerasukan? Dia akan ambil keris dan tikam dadanya sendiri tapi tak tembus. Ini bukan kisah mitos dan bukan juga lakonan. Inilah kisah dua entiti yang tidak pernah menang dan tidak pernah kalah. Inilah kisah Barong dan Rangda. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Hidup di dunia ini hanya sementara, sampai masa kita akan kembali bertemu dengan Maha Pencipta. Tak salah kalau setiap daripada kita bersedia dengan set lengkap jenazah untuk diri sendiri atau ahli keluarga. Boleh klik link di ruang description untuk pembelian, sebab mati tak perlu sakit, mati tak perlu tua. Tarian topeng haiwan Barong beserta dengan tariannya yang bernama Sang Hyang adalah tarian asli penduduk Bali suatu ketika dahulu sebelum pengaruh Hindu di Bali. Orang asli Indonesia yang berketurunan Austronesia sering mempunyai tarian bertopeng. Topeng itu adalah mewakili roh nenek moyang mereka ataupun mewakili roh alam semula jadi. Istilah Barong dipercayai berasal daripada perkataan tempatan iaitu bah ruang yang bermaksud beruang. Ia mewakili roh yang baik dan berbentuk haiwan, berfungsi sebagai penjaga hutan. Dalam mitologi Bali, roh yang baik ini dikenali dengan nama Banas Pati Raja, iaitu abang keempat ataupun anak roh yang menemani seseorang anak sepanjang hayatnya. Untuk mudah faham, macam malaikat penjaga. Banas Pati Raja adalah roh yang menghidupkan Barong. Ia berfungsi sebagai roh pelindung. Ia sering digambarkan sebagai seekor singa yang ditemani dengan dua ekor monyet. Bentuk fizikal Barong ini adalah seekor singa yang berkepala merah, berbulu putih tebal dan dihiasi dengan barangan kemas iaitu lapisan emas dan kepingan cermin. Barong mungkin berasal daripada kepercayaan animisme sebelum munculnya agama Hindu di Bali. Ketika itu, penduduk di Bali masih percaya dengan kuasa gaib. Rangda adalah lawan kepada Barong. Jika Barong mewakili kebaikan, Rangda pula mewakili kejahatan. Rangda dikenali sebagai Ratu Iblis jelmaan Calon Arang, iaitu seorang ahli sihir legenda. Dia menimbulkan kekacauan di tanah Jawa ketika pemerintahan Ailangga pada abad ke-10. Selain itu, Calon Arang juga dipercayai adalah seorang balu. Calon Arang telah menguasai ilmu hitam yang menyebabkan dia sering merosakkan tanaman petani dan juga membawa wabak penyakit. Dan selain itu, Calon Arang ini mempunyai seorang anak gadis yang bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali mempunyai wajah yang sangat cantik, tetapi malangnya tiada seorang lelaki pun yang berani untuk masuk meminang. Semua lelaki sangat takut kepada ibunya, Calon Arang. Disebabkan kesukaran yang dihadapi oleh anaknya Ratna Manggali, maka Calon Arang menjadi sangat marah dan ingin membalas dendam. Maka dia telah menculik seorang gadis muda dan dibawanya ke sebuah kuil untuk dikorbankan dan dipersembahkan kepada Dewi Durga. Keesokan harinya, banjir besar melanda kampung dan wabak penyakit mula merebak menyebabkan ramai penduduk kampung meninggal dunia. Berita ini telah sampai ke pengetahuan Raja Ailangga. Kemudian dia telah memerintahkan penasihatnya Empu Barada untuk menyelesaikan masalah ini. Maka Empu Barada mengutuskan anak muridnya Empu Bahula untuk berkahwin dengan Ratna Manggali. Macam kena kahwin paksa pula. Majlis mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan sajian jamuan yang sangat mewah. Selepas tamat majlis perkahwinan mereka, banjir perlahan-lahan surut dan wabak penyakit berhenti daripada merebak. Calon Arang mempunyai sebuah buku yang tercatat di dalamnya segala jampi-jampi sakti yang diamalkannya. Pada suatu hari, menantunya Empu Bahula terjumpa buku ini.
dan dia telah mencuri dan menyerahkan buku ini kepada Empu Barada. Apabila calon arang menyedari buku jampinya ini telah dicuri dan disimpan oleh Empu Barada, maka calon arang menjadi sangat marah dan dia telah mencabar Empu Barada untuk bertarung. Tapi malangnya, dalam pertarungan ini, calon arang tewas. Kampung yang dulunya diancam ilmu hitam calon arang kini berubah menjadi kampung yang aman dan selamat. Ada versi yang mengatakan Rangda ini sebenarnya adalah seorang puteri dari dinasti Jawa Timur semasa zaman akhir pemerintahan Kerajaan Mataram, dan dia juga adalah pemaisuri kepada Raja Bali. Menurut cerita, ibu Airlangga telah dikutuk oleh ayah Airlangga kerana mengamalkan ilmu hitam. Kemudian selepas dia menjadi balu, makin teruk dia dihina dan mula disakiti. Dia ingin membalas dendam terhadap istana dan kerajaan bekas suaminya yang telah meninggal dunia. Maka dia telah menyeru segala roh-roh jahat yang ada di dalam hutan, termasuklah liak dan pelbagai jenis syaitan, dan menyebabkan satu wabak penyakit mula merebak di seluruh kampung yang menyebabkan kematian yang sangat ramai dan dahsyat. Airlangga terpaksa berhadapan dengan ibunya sendiri demi mempertahankan istana dan kerajaan. Tetapi Rangda dan pasukan ilmu hitamnya ini sangat kuat, menyebabkan Airlangga terpaksa meminta pertolongan daripada Raja Roh, iaitu Barong. Maka Barong datang bersama-sama dengan tentera Airlangga. Pertarungan ini berlanjutan dan menyebabkan Rangda memulakan jampi serapahnya dan menyebabkan tentera Airlangga seperti terpukau dan ingin bunuh diri sendiri, iaitu dengan menghunus keris yang beracun ke dada dan perut masing-masing. Untuk mempertahankan diri, Barong juga memulakan jampi serapahnya dan menyebabkan tentera Airlangga ni seperti kebal dan keris tidak mampu menembusi kulit-kulit mereka. Dan Rangda melarikan diri dan pertempuran ini berakhir dengan tiada pihak yang menang dan tiada pihak yang kalah. Ada beberapa barong yang terkenal. Contohnya, yang pertama, barong cat ataupun barong keket. Rupanya adalah gabungan singa, harimau, sapi dan naga. Tingginya boleh mencecah kepada 2 meter dan perlu dimainkan oleh 2 orang penari. Falsafahnya adalah kekuatan dan kebaikan. Yang kedua, barong bangkal ataupun barong celeng. Berbentuk seperti babi hutan yang berwarna gelap. Ia sering digunakan untuk mengusir roh-roh jahat dan falsafahnya adalah kekuatan untuk melindungi masyarakat daripada anasir yang tidak baik. Yang ketiga, barong macan, iaitu berbentuk seperti harimau putih dan berbulu halus. Ia hanya dimainkan di beberapa wilayah tertentu sahaja dan falsafahnya adalah kekuatan liar dari alam untuk melindungi hutan. Yang keempat, barong gajah, berbentuk gajah yang bergading tapi ia agak sukar untuk ditemui. Falsafahnya adalah kekuatan suci dan ia hanyalah digunakan dalam upacara adat peringkat tinggi. Yang kelima, barong asu, berbentuk anjing yang besar. Ia juga jarang ditemui, hanya dimainkan di beberapa daerah saja di kawasan Bali Selatan, dan falsafahnya adalah kesetiaan dan pelindung daripada makhluk yang tidak terlihat. Manakala Rangda yang mewakili watak jahat digambarkan dengan rambut yang panjang kusut masai, mata terbeliak besar, lidah terjulur dan kukunya panjang dan tajam. Ketika upacara dan persembahan barong dan Rangda, antara babak yang paling terkenal adalah apabila penari yang memegang watak sebagai barong akan menikam diri mereka dengan keris tetapi mereka tidak cedera. Fenomena ini dikenali sebagai kerasukan. Para penari ketika itu seolah-olah tidak sedarkan diri dan dipercayai badan mereka sedang dikawal oleh kuasa gaib barong. Ini bukan silap mata mahupun lakonan, kerana kejadian ini berulang-ulang kali terjadi di hadapan ramai saksi yang menjadi penonton.
Dalam kisah pertarungan antara Barong dan Rangda ini, tidak pernah diceritakan siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Maka dapat disimpulkan bahawa kehidupan ini bukanlah tentang kemenangan sahaja. Seperti adanya siang, adanya malam, adanya sakit, adanya sihat, adanya kebaikan dan pasti juga adanya kejahatan. Tapi persoalannya, di manakah kita letak diri kita? Adakah sebagai watak yang baik ataupun sebagai watak jahat semasa hidup di dunia ini? Kalau kalian ada versi lain ataupun info tambahan tentang kisah Barong dan Rangda ini, tolong kongsikan di ruang komen dan minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.